Aduh, sakitlah Pesah. Aduh. Woi, awak nak membunuh saya ke? Shh, diamlah lah. Kan bangun pula yang lain tu. Pelik pula saya tengok awak ni. Kenapa dah rupa macam perompak je ni? Saya nak pergi bersolek lah. Alah, yelah tu. Nak pergi bersolek ke? Nak pergi mengelat ni? Bukan mengelat lah. Mengelak. Alah, samalah tu. Saya nak ikut samalah. Sibuklah awak ni. Tak boleh tengok orang senang ke? Tak kasih ikut tak apa. Saya jerit. Saya jerit ni. Saya jerit. Yelah. Tapi, awak kena janji. Saya buat hal saya, awak buat hal awak. Faham? Woi, sombongnya awak. Yelah. Saya tak kacau awak lah. Cepatlah. Tercegat kat situ lagi. Buat apa? Mana perginya si Pesah dan Ala ni? Sahlah tu nak mengelak diri dari mengemas rumah. Woi. Aduh, Apen. Sakitlah kepala saya awak sepak. Apen. Apa hal pula tu? Entah si Apen ni. Mengigau kot. Wow. Ayah. Sakit tu. Ayah. Padan muka awak. Awak orang ni kacau lah. Saya sedang syok mimpi tu. Mimpi apa yang habis kepala saya awak sepak? Saya mimpi bola sepak lah. Saya dapat jaring gol. Apa kata kita main bola nak? Sonok juga kan? Iya. Siapa nak kemas rumah ni? Ayah, lain kali lo. Kita main dulu le. Betul juga cakap awak ni. Jom. Macam ni, woi. Apa saya? Apen. Sengaja apa awak ni? Layang kad kuning lah, woi. Ayah, susahlah macam ni. Saya jadi pengadil. Saya jadi penjaga gol. Banyak pening lah. Tak payah banyak cakap lah. Teruskan aja main. Nak menang ke nak kalah ni? Baik, kali ni kira kalah mati tahu. Siapa yang dapat sumbat gol dulu, dia kira juara. Okey, sepak semula. Awak semua main apa ni ya? Main, nak main. Ke tepi. Ini mana lelaki lah. Perempuan tak boleh main. Berbahaya tau. Apa cakap? Saya lah. Belum cuba, belum tahu. Alah, korang tak payah main lah, Ali salah. Leceh lah main dengan korang ni. Entah. Elok-elok tadi buat hal sendiri, menyibuk pula. Jadi penonton aja cukup lah. Tak kira. Nak main juga. Baiklah, boleh. Tapi kalau kalah, jangan nangis, Mencabar nampak? Baiklah, kita sama-sama tengok siapa yang akan menangis nanti. Baik, kalau korang nak main sangat, saya dengan Paris lawan korang berdua. Macam mana? Berani? Sudah tentu boleh. Ayah
cepatlah. Siapa nak main ke, tak nak main ke? Saya tak kira lah. Janji, sekarang saya mau jadi pengadil saja. Bolehlah tu janji main, ha? Tak usah banyak cerita. Jom kita mula sekarang. Gelecek, Alis. Gelecek, gelecek. Step tu cepat. Cepat, Alis. Gelecek, Alis. Gelecek. Gelecek. Ih. Syah. Ha? Gol! Ore, ore, gol! Yahoo! Yahoo! Kita menang! Kita menang! Kita menang! Yahoo! Kita menang! Yeah, yeah! Kita menang! Apa ni, Step? Lembablah awak ni. Alah, saya kasih can je kat dia tadi. Bagi peluang apa kalau sampai kalah? Ha? Nak main lagi ke? Saya dah penat lah. Eleh, takat jadi pengadil pun penat ke? Apalah awak ni, Apel? Lembis macam je. Awak cakap senang lah. Saya kira sudah main 2 pusingan tau. Saya kena lari sana, lari sini, tengok bola tu. Penat lah. Itu Pesa. Pesa, mari. Suruh itu Pesa jadi pengadil pula lah. Ha? Apa hal pula semua ni? Habis semua pandang dekat saya? Lawas sangat ke saya ni? Pira, perasan. Nak termuntah pula saya mendengarnya. Pesah. Awak ganti tempat Apen boleh? Dia dah penat lah. Ni yang saya tak lagak dengar ni. Dah mulalah nak menyusahkan saya ni. Alah, bolehlah Pesa. Bolehlah. Kami tengah seronok bermain ni. Pesa, bolehlah. Yelah Pesa, awak gantikan tempat si Apen tu. Sekejap je. Tak kuasalah macam tu. Rugilah saya bersolek dari tadi. Hei, itu solid teruk-teruk. Siapa mau tengok? Suka hati saya lah. Yang awak susah hati tak apa pasal? Jangan-jangan awak tak reti jadi pengadil kot. Tu sebab tak nak main. Jangan. Itu mencabar namanya. Saya ni pantang dicabar. Bawa sini whistle tu apa? Cepat, cepat. Saya kira sampai 3. Siapa tak masuk padang, saya kasih terus kad merah. Cepat, cepat. Amboi, garangnya. Macam Mak Tiri pula. Tak usah cakap banyak. Jalan cepat, cepat. Ya! Ambil ni. Apa ni Pesah? Baru main dah kena kad merah ke? Dah habis tu. Awak main kasar. Kenalah kad merah. Alah Pesa, kalau dia kena buang padang, siapa pula yang nak jadi penyerang nanti? Betul juga Jangan dengar cakap dia orang tu Pesa. Paris main tipu. Memang patut pun kena kad merah. Lagipun awak dah buat keputusan. Mana boleh ubah-ubah. Baru kena bentis sikit dah sakit. Macam mana nak main bola macam ni? Hei, apa gaduh-gaduh ni? Awak orang ni nak main ke tak? Buang masa lah. Apen, yang awak sibukkan ni kenapa? Awak tu kan penonton aja. Yelah, saya sudah tunggu 10 minit. Tak mula lagi. Bosan lah. Baik. Sekarang saya buat keputusan. Kita buat peraturan baru. Siapa kena 2 kali kad merah, baru boleh keluar padang. Hidup Pesah! Woi, mana ada undang-undang bola macam tu, woi? Yelah, tak pernah dia
dibuat orang lah pesah. Apalah korang ni? Kita kan main-main aja. Apa salahnya buat undang-undang sendiri? Dah. Tak payah mengomel lah, oi. Nak main ke tak nak ni? Entah, sekarang saya bosan kan, saya tinggalkan semua orang. Saya pergi bersolek. Baru semua orang tahu. Cepatlah. Saya penat tunggu awak semua. Cepat tiup whistle lah, Pesa. Ya, berjaya. Alah, bersedia tau lah. Hush. Yahoo! Gol! Seri 1-1. Aduh, sakitnya. Awak tak apa-apa ke lah? Elah, sikit ajalah. Tak mati punya lah. Dah lah, mengada habislah korang ni. Cepat. Bangun kalau nak main. Hai. Macam ni punya teruk pun tak boleh bagi tendangan percuma ke? Ha? Apa hal pula nak penalti ni? Pengelat lah awak semua ni. Betul. Kita teruskan ajalah. Hei, apa awak ni asyik main whistle je? Awak dah buat salah. Awak tak perasan ke? Pesar, saya nampak Pesar, saya nampak. Hei, awak diamlah lah. Ha, dia dah mengakulah tu. Aduh, awak pula Alice, awak ni sibuk aja buat apa? Baik, jangan banyak ceritalah. Tendangan percuma untuk Alice. Ya! Ha! Aduh. Step, halang mereka. Wah, dahsyatlah. Foul! Tendangan percuma pada Alice. Mana Aci? Asyik mereka aja yang dapat tendangan percuma. Tak adil lah. Sukalah kan saya ni pengadil. Lah, apa pasal pula ni? Kita orang tak buat salah apa pun tau. Woi, awak main tipu. Buat tak tahu pula Sepatutnya kami orang dah dapat gol lagi 1 tau. Wah, saya banyak kagum lah, Step. Awak banyak handal tangkap bola pakai itu mulut. Kalau awak nak tahu, inilah strategi saya yang terbaru. Wah, Pen. Awak ni sokong siapa sebenarnya? Apen, awak ni talam 2 muka ke, Apen? Mana ada 2? Satu aja apa? Habis? Apa guna saya ni ada mulut besar? Ini teknik saya kalahkan lawan. Pengadil jenis apa awak ni? Kalau itu pun tak boleh faham. Dah lantik saya jadi pengadil, banyak songel lah pula awak ni. Melawan dengan mulut laser lagi. Nah,
Ini ambil lagi satu kad kuning. Dah. Cepat ambil bola. Lah, bola dah bocor lah weh. Ini mesti kena gigi step. Itu bukan masalah gigi lah. Korang tu yang takut kalah sebenarnya. Cakap je lah. Habis, kita nak main macam mana ni? Biar kita cari bola lain. Cepatlah jalan tu pesah. Awak ni tegeh-tegeh lah. Takat nak ambil bola pun habis semua kena ikut. Kenapa? Jangan berungutlah besar. Ikut je. Saya berani keras leher lah. Diorang ni penakut. Bukan pasal takut lah. Tu laci berat-berat tu siapa nak tarik? Baiklah, macam ni. Ala, awak pergi cari jarum. Step, awak pergi cari benang. Nanti kita berkumpul kat sini. Yeay, mereka dah sampai. Paris! Kita dah dapat dah tu. Paris, kita dah dapat. Yeay! Dapat! Baiklah, kita semua kena tarik laci ni. Tarik! Awak semua tunggu kat sini tau. Kejap aja, saya pergi ambil bola tu. Saya ingat, saya tak nak jadi penonton lagi lah. Habis awak nak jadi apa pula, Pen? Tukang bersih padang ke? Tak main lah. Saya nak jadi penyerang lah pula. Awak ni berangan ke apa, Pen? Entah, tangkap bola pun tak reti. Kalau awak dah tak larat nak jadi penonton, awak pergi balik tidur lagi baiklah, Pen. Ada juga faedahnya. Awak ingat siapa punya idea dulu? Mana boleh macam ni? Nah, sambut. Saya dapat. Saya sudah dapat bola ni. Abang orang tak nak kasih saya main. Saya tak nak kasih balik bola ni. Nak tunjuk taring konon. Awak ingat kita orang takut ke? Mari sini, saya tunjukkan taring siapa lagi tajam. Alamak, adik dah balik. Cepat, semua masuk dalam kotak pensil.